Hai, apa khabar murid-murid? Selamat pagi, bersama lagi dengan Cikgu Alias. Hari ini, Cikgu akan mengajar kamu perkataan KBKK, KBK. Baiklah murid-murid, Cikgu tunjukkan kepada kamu benda yang namanya menggunakan perkataan KBKK, KBK. Mari ikuti bersama-sama. Baiklah, cuba lihat gambar yang pertama. Gambar cangkul. Mari kita eja bersama-sama. C-A ca, C-A-N-G cang, K-U ku, K-U-L kul, cangkul. Kedua, gambar langsir. L-A la, L-A-N-G lang, S-I-C, S-I-R sir, langsir. Seterusnya, gambar manggis. M-A ma, M-A-N-G mang, G-I-E, G-I-S gis. Seterusnya, gambar mangkuk. M-A ma, M-A-N-G mang, K-U ku, K-U-K ku, mangkuk. Seterusnya, gambar sangkar. S-A sa, S-A-N-G sang, K-A-K, K-A-R kar, sangkar. Akhir sekali, gambar pinggan. P-I-P, P-I-N-G ping, G-A ga, G-A-N gan. Bagus. Cikgu harap kamu dapat mengeja perkataan-perkataan tadi dengan sempurna. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan gambar-gambar yang lain. Mari ikuti bersama-sama. Baiklah murid-murid, cuba lihat gambar yang cikgu sediakan. Boleh kamu namakan gambar ini? Ya, namanya ialah cangkuk. C-A ca, C-A-N-G cang, K-U ku, K-U-K ku, cangkuk. Seterusnya, gambar apa ni? Gambar tingkap. T-I-T, T-I-N-G ting, K-A-K, K-A-P kap, tingkap. Seterusnya, gambar congkak. C-O-C-O, C-O-N-G cong, K-A-K, K-A-K kak, congkak. Seterusnya, gambar buah apa ni? Gambar buah langsat. L-A la, L-A-N-G lang, S-A sa, S-A-T sat, langsat. Bagus. Seterusnya, gambar cengkih. C-E ce, C-E-N-G ceng, K-I-T, K-I-H kih, cengkih. Ibu kamu gunakan cengkih untuk memasak kari atau memasak sup. Seterusnya, gambar songkok. S-O-S-O, S-O-N-G song, K-O-K, K-O-K kok, songkok. Bagus. Cikgu harap kamu dapat mengeja perkataan-perkataan tadi dengan sempurna. Ya, baiklah. Kita lanjutkan dengan pelajaran yang seterusnya. Cikgu sediakan perkataan-perkataan yang telah kamu baca tadi dan cikgu mahu kamu cuba eja 3 perkataan yang telah cikgu sediakan. Boleh? Mulakan.
Bagus. Cikgu harap kamu dapat mengeja sekurang-kurangnya 3 perkataan seperti mana yang cikgu kehendaki. Sekiranya kamu ada masa yang lebih, kamu boleh mengeja perkataan-perkataan yang lain. Ya, lagi banyak latihan yang kamu buat, lagi cepat kamu belajar dan kamu boleh menjadi murid yang pandai dengan cepat. Ya, jangan pernah berputus asa. Cuba hingga berjaya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan membina ayat. Ingat lagi proses membina ayat. Yang pertama, kamu lihat gambar yang cikgu sediakan. Kemudian kamu lihat perkataan yang cikgu sediakan. Sama ada gambar ataupun perkataan yang cikgu sediakan, kamu sudah boleh membina ayat. Kaedah yang ketiga adalah kamu sebut dahulu ayat yang hendak kamu bina, dan kaedah keempat barulah kamu tulis di atas kertas. Cikgu sediakan contoh. Gambar tingkap. Perkataan tingkap. Cermin tingkap kelas 3 mawar itu bersih. Cermin tingkap kelas 3 mawar itu bersih. Bagus. Ya, mudah sahaja untuk membina ayat. Cuba lihat gambar yang kedua. Gambar manggis. Manggis. M-A-M-A, M-A-N-G mang. G-I-E-G-I-S gis. Manggis. Cuba kamu bina ayat berdasarkan perkataan manggis. Baiklah, cikgu sediakan contoh. Ayah beli buah manggis di pasar tani. Ayah beli buah manggis di pasar tani. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat sesuatu manfaat daripada pelajaran kita pada kali ini. Semoga berjaya dan semoga kita berjumpa lagi. Bye.